datang ke Majlis Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Datuk Haji Abdul Samad bagi tahun 2026. Majlis ini diadakan sebagai wadah untuk mengeratkan hubungan antara pihak sekolah dan ibu bapa demi memastikan kecemerlangan murid dalam akademik serta sasiah. Ketibaan Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Faizal bin Ramli telah disambut dengan persembahan tarian tradisional Melayu oleh pasukan tarian sekolah. Dan hilang gemilang ini Sambungan ilmu segi-satu segi dua dan kita meraihkan kejayaan anak-anak. Puan Pengetua Puan Nur Hayati binti Kamaluddin dalam ucapannya, beliau berkongsi pelbagai kejayaan yang telah dicapai sepanjang tahun 2025 serta pelaksanaan pelbagai program sasiah dan pembangunan murid yang telah memberi impak positif kepada warga sekolah. Kebangsaan. Disiplin juga menunjukkan penurunan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Saya akan tanya berapa ramai kehadiran, bagaimana sambutan anak-anak nak ke sekolah. Datuk Faizal dalam ucapan perasmiannya, beliau menekankan bahawa kehadiran murid ke sekolah adalah amat penting dan memerlukan perhatian serius daripada ibu bapa. Selain itu, beliau menegaskan kepentingan meningkatkan pendedahan murid dalam bidang STEM dapat membantu menarik minat murid ke sekolah. Anak-anak kita dalam program STEM, saya dengan sukacita yang merasmikan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-50 dan juga rasian 12 tingkat sosial bagi tahun 2026 pada pagi ini. Majlis turut menyaksikan buat jelong kalinya pelancaran 12 tekad sasiah yang merupakan inisiatif sekolah demi memperkukuh pembentukan disiplin dan nilai murni dalam kalangan murid. dan keinsafan Dengan penuh kesedaran dan keinsafan. berjanji akan menjunjung dan melaksanakan Berjanji akan menjunjung dan melaksanakan 12 tekad sasiah SMK Datuk Haji Abdul Samad. SMK Datuk Haji Abdul Samad. Peraturan Kami patuh. agama, Kami amalkan. masa, Kami tepati. ibu bapa, Kami sayang. guru, Kami hormat. tetamu, Kami takut. akademik, Kami sebenar. core curriculum, Kami edit. sasiah, Kami terpuji. pakaian, Kami kemas. sekolah, Kami bersih. harta sekolah. Kami jaga. Kami berikrar Kami berikrar. akan melaksanakan Akan melaksanakan 12 tekad ini 12 tekad ini dengan penuh kejujuran dan kesungguhan dengan penuh kejujuran dan kesungguhan serta berusaha serta berusaha menjadi murid yang seimbang menjadi murid yang seimbang dari segi ilmu, dari segi ilmu, akhlak akhlak dan kepimpinan. dan kepimpinan. Datuk Faizal seterusnya berbesar hati menyampaikan cedera hati kepada AJK PIBG sesi 2025. Seterusnya berlangsungnya mesyuarat agung PIBG yang dimulakan dengan pembentangan belanjawan dan program bagi sesi 2025 yang lalu. Ibu bapa juga diberi peluang berkongsi pendapat dan mengemukakan usul demi membantu memantapkan hala tuju dan pencapaian sekolah pada masa hadapan. Abu Bakar untuk memegang jawatan. Seterusnya adalah sesi pencalonan ahli jawatan kuasa PIBG bagi sesi 2026 menandakan komitmen berterusan ibu bapa dan pihak sekolah dalam memastikan kecemerlangan institusi ini terus diperkasa. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua ibu bapa, guru serta pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjadikan majlis ini.